Salah satu saya ucap tahniah kepada Politeknik Koma yang pertama sekali melancarkan Apple Edu Classroom yang memberi peluang terutama sekali pelajar di Politeknik ini untuk experience learning, especially smart learning yang mungkin lebih up to date dan juga lebih orang kata selari dengan peredaran zaman, dan kita hargai kerjasama yang diberikan oleh semua pihak. Kita harap bahawa pembukaan Edu Classroom ni, Apple Edu Classroom ni dapat memberi dan juga membuka ruang yang lebih baik dan juga peluang-peluang yang lebih baik kepada Politeknik Koma untuk memajukan bukan sahaja pelajaran dan juga pembelajaran, tapi juga selepas ini PDP, tapi juga dapat memberi experience yang berlainan kepada pelajar-pelajar di sini. We start with small, but I hope that it will grow bigger, dan juga diharapkan supaya ada pihak-pihak di luar sana boleh buka mata dan jalinkan kerjasama yang lebih rapat dengan Politeknik Koma untuk terutama sekali dalam pembangunan teknologi dan juga penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tentu sekali kita berhasrat dan kita harap dapat diperluaskan. Politeknik Koma adalah yang pertama dan kita harap dapat dengan segera dan dengan lancar dapat dikembangkan ke tempat-tempat lain juga, of course. 200,000 untuk hari ini penggunaan 30 iPad kan, 30 iPad, 4 iMac. Dia cost dia lebih kurang macam tu, dan kita harap kita boleh explore lagi lah kalau di tempat lain pula.